Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi dengan Sembang Santai Kesihatan dan untuk topik kali ini iaitu kekal aktif di bulan Ramadan bersama saya Baitil Husna binti Zulkifli, Pegawai Pendidikan Kesihatan dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar dan saya, saya Nur Akmal binti Abu Hassan, Jurupoli Perubatan Fisioterapi selaku penyelaras fisioterapi PKD Kuala Kangsar. Okey Pak Akmal, so macam yang tadi kita cakap, kadang ada orang yang rasa macam bulan Ramadan dia perlu stop bersenam. Sedangkan bagi kita teruskanlah bersenam tu. Cuma mungkin Pak Akmal ada boleh share sikit tips-tips yang macam mana kita bersenam dan waktu yang sesuai untuk kita bersenam pada bulan Ramadan ni. Okey, dia ada 3 waktu yang sesuai lah. Okey, yang pertama tu sebelum sahur. Kenapa sebelum sahur? Bila di waktu sebelum sahur kita tak makan apa lagi kan, so ini adalah waktu kadar metabolismenya lebih tinggi lah. So memang bagus. Tapi kebiasaannya orang macam fikir nak ready kan, juadah sahur semua kan, dan macam sempat. Tapi tak semestinya kita tak boleh bersenam langsung. Di waktu macam ni adalah paling sesuai. Kita hanya merangka senaman tu buat senaman yang ringan saja. Contohnya macam regangan kan, itu saja. Cuma waktu yang sesuai adalah itulah waktunya. Sebabkan kadar metabolismenya tinggi. Di waktu sebelum sahur lah kan. Yes. And then yang kedua, waktu yang sesuai adalah 1 jam sebelum kita berbuka puasa. 1 jam sebelum kita buka puasa. Contohnya macam family kan, family time masa tu kita balik awal semua. Ada juga sebelum sampai ke rumah kan, habis kerja, ada yang ambil masa untuk bersenam di luar, di tempat yang orang kata macam berjalan, beriswak macam tu kan. Kenapa waktu macam ni? Sebab dia lebih membakar kalori dengan penggunaan tenaga yang minima. So kita tak input kita punya kalori lagi, tapi kita bakar kalori yang ada yang sebelum ni kan. So dia boleh mempercepatkan lagi lah pembakaran kalori. Tapi 1 jam sebelum berbuka, dan bukannya 15 minit bersenam tu, dia kena dalam 30 minit hingga 60 minit baru betul-betul pembakaran lemak. Yes. Bersenam tu kena tengok juga. Sebab ada setengah orang kata saya buat 10 minit pun okey kan, tapi tak ada efek lah untuk pembakaran kalori atau lemak. Dan yang ketiga, waktu yang ketiga adalah yang sesuai waktu selepas tarawih. Okay, and then jangan lepas makan tu terus bersenam. Macam excited kan nak bersenam. Tapi kalau boleh tunggu after 1 hour, 2 hours kan, selepas tarawih tu dia lebih bertenaga melakukan senaman ataupun aktiviti fizikal. Itu adalah antara waktu-waktu yang paling sesuai kita melakukan senaman di bulan puasa. Jadi kalau boleh saya rangkumkan, mungkin waktu yang sesuai tu adalah sebelum sahur. Kita ambil lah mungkin setengah jam sebelum kita start prepare. Kalau kita sahur 5.30, kita nak prepare tu pukul 5, mungkin kita boleh bangun awal sikit 4.30 untuk kita startkan bersenam sekejap, ni baru kita prepare dan sahur lah kan. Dan sebelum berbuka kan, sebelum kita ambil lah masa setengah jam sebelum berbuka. Sebab lagi pun yalah, kalau awal sangat kita bersenam lebih cepat dahaga kan. Waktu buka pula lambat sikit. Ada yang kita buka awal kan. Ya, betul. Dan selepas tarawih lah. Selepas tarawih tu kalau boleh mungkin ambil sikit masa sebelum kiranya ada dah gap sikit sebelum tidur tu, spend time 30 minit kan. Tapi boleh ke kalau kita bersenam direct sebelum tidur? Direct sebelum tidur, itu tak ada masalah. Dia selepas makan tu, dia tak makan boleh, dia kena ada gap. Sebelum tidur ada juga yang buat senaman yang jenis senaman mat activity. Sebab bila kita bersenam sebelum tidur ni pun boleh membuatkan kita punya tidur yang paling efektif, orang kata. Paling lena lah. Jadi Pak Akmal, kalau orang yang biasa bersenam, tiba-tiba di bulan Ramadan ni dia terus nak stop bersenam. So apa pandangan Pak Akmal? Okey, pada pandangan saya, sepatutnya kita perlu teruskanlah. So kita kena tahu kepentingan senaman tu daripada basic sekali kan, daripada awal. Tak semestinya di bulan puasa kita terus berhenti bersenam. Kerana bila kita bersenam ni, dia lebih orang kata boleh mengekalkan kita punya fizikal lah secara sihat semua dari segi metabolisme, dari segi kita punya kesihatan jantung, dari segi kita punya pengekalan pengaliran darah dalam badan juga, dan juga
boleh mengekalkan kesihatan fizikal, kesihatan mental, okey. Kita pun tahu kan senaman boleh menghasilkan hormon happy kan, endorfin semua tu kan. So kalau kita berhenti, ada kalanya mungkin akan menyebabkan tekanan kan. So kalau kita bersenam, at least dapat orang kata mengatasi masalah-masalah kesihatan yang lain lah. Jadi Pak Akmal, macam tadi kita dah tahu masa yang sesuai kan. Mungkin Pak Akmal boleh bagi sikit contoh aktiviti yang sesuai kita buat waktu bulan Ramadan ni. Okey, contoh aktiviti fizikal atau senaman kan. Betul. So kita ada merangkumi aktiviti fizikal dan juga senaman. Dia berbeza sebenarnya. So antara aktiviti fizikal, dia lebih kepada rutin harian lah ataupun kerja-kerja rumah. Contohnya berkebun. Janganlah berkebun yang guna cangkul sungguh-sungguh tu kan, berkebun dia just macam trim-trim pokok ke kan. Tapi jangan 10 minit je. Sekejap sangat kan. Dia mesti aktiviti fizikal yang macam mengeluarkan peluh sedikit lah. Dan juga ambil masa yang lebih daripada 15 minit, lebih kurang macam tu. So dia punya efektif, kalau kita tengok pun 30 minit sebenarnya. Baru dia ada pembakaran lemak dengan kalori kat situ. So samalah dengan senaman. Kalau macam aktiviti fizikal tadi, aktiviti fizikal yang ringan, macam rutin harian yang saya cakap tadi, berjalan kaki. Okey, macam kita nak pergi ke surau, nak pergi ke masjid, kita jalanlah kaki. Macam orang kampung kan, berjalan kaki ramai-ramai, tu seronok lah. And then antara kerja-kerja rumah macam dengan anak-anak kan dekat rumah tu. So macam-macam aktiviti fizikal yang ringan yang kita boleh buat tanpa orang kata rasa penat sangat dan lemau lah di bulan puasa. Okey, itu aktiviti fizikal. Kalau senaman pula, Pak senaman ni yang ringannya, antara yang paling famous adalah senaman regangan. Kalau regangan yang kita tahu daripada kepala sampai kaki kan, sangat-sangat penting sebab senaman regangan ni boleh bukan saja lenturkan otot, dia boleh juga mengurangkan kesakitan. Ini macam Pak fisioterapi kalau kita rawat sakit lah. Dan juga kalau boleh secara ada evidence base, kalau regangan mesti kena tahan 15 saat. Setiap regangan tu lah. Jangan ada setengah orang regang macam ni lah contohnya 1 2 3. Tak boleh lah macam tu. Okey, so 15 saat. Dan senaman ringan yang lain kita boleh buat adalah kita buat macam tabata. Okey. Tapi yang ringan saja. Contoh tabata tu macam hardcore kan. Hardcore juga. Kita ubah suara modified. Contohnya macam kita push up dekat lantai. Okey, dia gravity sangat tinggi. So kita ubah push up di wall. So gravity dia akan menurun. Sebab dia punya fungsi untuk kuatkan otot lengan tu sama je. Cuma untuk tabata push up di lantai tu dia lebih core pada otot perut, pinggang kan. So macam-macam lagi contoh senaman ringan yang kita boleh buat. Macam aerobik yang light. Lepas tu gunakan mineral bottle untuk certain otot, kekuatan otot. Saya rasa kalau nak cerita banyak ni. Banyak sangat. Betul. So dia lebih kepada mungkin kreativiti kita lah. Benda yang senaman yang kita biasa buat, tapi mungkin kita modify sedikit yang lebih ringan. Dalam jangka masa 30 minit. Ya, betul. Satu lagi saya nak tambah, kita kena tahu penjagaan kita ni, kalau boleh untuk melakukan senaman ni kan, di waktu sahur kita kena tahu cukup minum air. Mungkin betul. Macam kita dah tahu tadi yang temu bual bersama dengan PSP pemakanan kan. Macam mana kita nak jaga kita punya nutrisi. Itu sangat penting. Bila dah kita kaitkan makanan, dia akan beri efek kesan untuk kita nak buat fizikal tu. Aktiviti fizikal atau senaman. Jadi kiranya makanan juga mainkan peranan yang penting dan senaman juga kita jangan tinggal walaupun di bulan Ramadan. Dia berkait rapat. Jadi kedua-dua ni berkait rapat lah dan sangat membantu kita untuk memberi tenaga yang lebih lah untuk bulan Ramadan. Okey Pak Akmal, kadang kita dengar orang cakap waktu bulan puasa ni kita kena stop bersenam. Macam tadi kita kata memang kita sarankan sebenarnya bersenam ni kita boleh teruskan walaupun di bulan puasa. Tetapi mungkin ada yang merasakan kalau dia bersenam ketika bulan puasa ni, dia menyebabkan lebih cepat dahaga dan badan lebih lemah dan juga boleh pengsan. Macam mana tu? Okey, itu adalah mitos ya. Yang faktanya adalah sebenarnya tidak, dia tidaklah sampai menyebabkan pengsan ke apa. Tapi kita kena tahulah
persediaan dan juga tips-tips yang saya share tadi tu kita perlu praktikkan lah. Okay? Senaman yang ringan boleh kekalkan kita bantu untuk lebih bertenaga di bulan puasa. Itu kita kena orang kata ambil tahu dan ambil kepentingan senaman tu macam mana, dan juga kita kena persiapkan dirilah persediaan. Kita kena tahu kita punya sign body kita bila kita melakukan senaman tu macam mana di bulan puasa. Jadi sebenarnya bersenam ni boleh membantu kita maintain tenaga kita kan. Cumanya kita kena tahu condition badan kita. Betul. Dan pada masa yang sama pengambilan air, makanan yang sihat itulah yang membantu untuk kita kekal bertenaga. Betul. Okey. Seterusnya ada juga mitos yang menyebut bahawa banyak kalori ni dia akan dibakar bila bersenam ketika lapar. So maksudnya kalau kita ialah time puasa kan kita rasa lapar. So bila kita bersenam waktu lapar ni lebih banyak kalori yang dibakar. Betul ke tak tu? Alright, itu mitos. Sebenarnya yang secara faktanya adalah tidak. Dia sebenarnya bergantung kepada jenis senaman. Okey, jenis senaman yang kita buat, adakah senaman itu sederhana ke, kan, ringan ataupun dia yang berat lah. Dan juga dia kena tahu juga dari segi kadar intensiti senaman itu tersebut. So kalau nak kata kalori banyak kalori kan dapat dibakar bila bersenam ketika lapar tu adalah mitos saja dan tidak benar sebenarnya. Seingat saya yang kalau kita di bulan puasa kita boleh turunkan berat badan lebih kurang 9%. Itu ada dia punya evidence base dia. Iaitu cuma turunkan berat badan. Tapi kalau untuk bakar kalori tu tak, dia cuma bergantung kepada senaman. Macam saya cakap tadi, timing yang paling efektif 30 minit hingga 60 minit. Baru ada kesan pembakaran kalori atau lemak kat situ. Okey, betul tu ya. So ialah kadang-kadang banyak mitos yang kita dengar mungkin kita boleh counter baliklah ataupun cari balik maklumat yang bersesuaian, yang sebenarnya, yang fakta yang betul untuk kita rujuklah. Okey. So jadi kalau boleh kita tengok kan sepanjang perkongsian Pak Akmal tadi, so waktu yang sesuai untuk bersenam, sebab bersenam ni tetap perlulah walaupun di bulan puasa. So walaupun kita dah kurang makan lah, kalau rutin kita biasa kita makan 3 kali sehari ataupun lebih. So untuk bulan puasa kita dah kurang makan. Jadi mungkin ada yang rasa tak perlu bersenam. Tapi untuk kita kekal aktif di bulan puasa, kita kena teruskanlah aktiviti. Cuma mungkin kita boleh olah sikit mengikut kreativiti kita, ataupun kita kurang sikit intensiti yang biasa kita buat. Biasa kita mungkin satu hari 5 km kita berlari. So mungkin di bulan puasa kita kurang sikit lebih kepada brisk walk untuk mencapai masa 30 minit sehari. Dan macam tadi juga waktu-waktu yang sesuai itu pun antara yang penting lah. Yang Pak Akmal dah kongsikan dengan kita. So sebelum sahur, sebelum sahur itu pun masa yang cantik lah untuk kita lakukan sedikit. So mungkin sebelum berbuka puasa kan, dalam masa 1 jam sebelum berbuka puasa kita boleh buat pun intensiti yang sederhana kan. So tak perlu intensiti yang tinggi. So regangan, tabata tadi pun kita boleh buat mungkin di rumah saja kan. Jadi sebelum berbuka dan juga selepas tarawih. Ya, selepas tarawih tu pun mungkin kita boleh spendkan sedikit masa kita untuk melakukan senaman ataupun aktiviti fizikal. Dan juga di bulan puasa ni kalau boleh jangan kita lebih kepada layan untuk terus stay sedentary. So kita lakukan rutin yang harian yang biasa kita buat, kemas rumah. Mungkin kita boleh bergerak aktif sama seperti bulan tak puasa lah. So jangan tinggalkan terus. So kita masih lagi aktif tambah seperti pula biasa. Puan Baiti, sekarang ni zaman telefon kan, di hujung jari. So kalau nak shopping pun mesti online je, dah kurang dah berjalan. Itu pun satu tips ya. Kalau so dulu kita je. Dulu kita boleh shopping kan, pergi bazar-bazar, pergi ke pesta raya semua untuk membeli belah kan. So mungkin kita boleh teruskan kan. Itu pun salah satu tips untuk kita kekal aktif juga. Dan so sebagai penutup kita Pak Akmal, mungkin sedikit kata-kata daripada Pak Akmal. Seperti yang Puan Baiti beritahu tadi lah, follow saja, ikut saja tips kekal cergas di bulan puasa untuk kita teruskan bersenam. And then jika ada apa-apa kemusykilan ke ada apa-apa pertanyaan ke apa, boleh je direct dengan
Saya lah fisioterapi kan di KK Kuala Kangsar. Ya, betul. Dan tuan-tuan dan puan boleh juga ikuti laman Facebook rasmi kami di Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar untuk soalan pertanyaan. So saya rasa sampai itu saja. Selamat berpuasa daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.